Okay guys, malam ni aku nak buka satu barang daripada Ulanzi. Okay, yang ni aku beli dia punya back camera lah. Sebelum ni aku ada pakai back camera dia. Okay, yang ni kan. Yang ni. Okay, ni saiz kecil. So, yang aku beli ni, bag yang macam ni juga tapi saiz dia besar. Kan dia ada dua saiz kan. Satu kecil, satu besar. Dia punya siri produk tu OM01. Okay, OM01 B014. Yang sebelum ni tu OM01 mini. Okay, yang ni yang jenis besar punya. Yang ni kan. Okay, harga dia kalau ikutkan RM99 lah dekat official Ulanzi. Okay, bag ni dah lama sampai. Hari ni baru sempat aku nak unbox. Kita akan unbox dan kita tengok bag dia lah. Tengok saiz dia macam mana. Okay, tengok dalam dia. Alright, let's go. Kita buka dia punya kotak. Besar gila kotak ni. Okay, ni dia bag dia. Okay, Ulanzi. Okay, so kalau nak tengok saiz dia, okay, yang ni besar ni. Okay, yang satu lagi ni mini. Mini dia macam ni. Ni daripada atas lah. Ni mini. Ni yang besar ni. Nampak? Beza kan saiz dia? Okay. Besar kan? So, daripada depan, dia macam, tengok ni. Okay. Ada beza lah saiz dia, nampak? Dia panjang sikit. Lepas tu dia lebar sikit. Okay. Alright. So, kita buka yang baru ni. Yang besar ni. Okay. Okay, so dekat bag dia ni ada tag lah. Biasa ni tag dia. Tag Ulanzi OM01. Okay, yang satu lagi tu OM01 mini. Okay. So, ni punya material semua lah. Care, instruction. Okay. Alright. So, dia punya tepi macam ni. Macam biasa macam yang mini punya sama. Okay, macam mini punya sama je. Sekejap, kita tengok yang mini punya. Okay, ni yang besar punya. So, yang sebelah ni letak mini ni. Okay, nampak. Okay. Ni mini, ni yang besar punya. So, bahagian atas dia macam ni. Dia ada juga tempat letak tripod kan. Okay, tempat letak tripod ni pun sama. Okay, dia ada juga ni. Sama. Lepas tu yang kat depan ni sama juga macam ni. Ni yang kecil, besar ada Ulanzi kat sini. Okay, lepas tu dia pakai double zip. Sama lah dia pakai double zip juga. Yang ni. So, bawah dia macam ni. Bersama. Kan? So, ni bahagian belakang. Okay, bahagian tepi tak ada apa, just dia punya apa? Ni lah untuk letak, letak yang ni. Untuk sandang dekat bahu. Yang ni. Okay. Ni kita sandang kat bahu ataupun kita carry dengan tangan lah. Dia ada dua cara lah untuk bawa beg ni. Okay, so yang kecil, sekejap kita buka dulu yang dalam. Tengok dalam ni macam mana. Okay, dalam dia yang besar ni. Okay. So, dalam dia. Puas hati kan kalau beli yang besar ni. Sebab kecil tu, kalau korang banyak barang yang nak bawa, better korang beli yang besar terus lah. So, kat dalam ni dia ada bagi yang tali untuk kita letak kat bahu tu kan.
So dia ada 6 kompartmen macam yang dulu punya. Yang kecil ni dia sekejap, dalam barang ni tak susun. Okey, sekejap kita keluarkan dulu. Dalam ni actually dia ada 3 bahagian lah. 3 bahagian. Okey, yang ni korang boleh ubah-ubah lah. Velcro tape kat sini. Dia ada 3 bahagian macam ni. Okey. Lepas tu dia ada kompartmen kat tepi ni. Untuk korang letak benda kecil-kecil macam ni kan. Okey. Macam ni nampak. Alright, so kalau yang besar ni, ni lagi besar, lagi banyak korang boleh letak. So dia ada 6. Ni dia divide 6. Lepas tu yang ni korang boleh cabut lah. Kalau korang tak nak benda ala ni semua, korang boleh cabut macam ni. Contoh korang nak letak barang besar kat sini, so korang cabut lah ni kan, simpan. Lepas tu dia ada side pocket. Okay, yang ni ada satu kat sini, side pocket dia, nampak. So yang satu lagi kat sini, kat hujung ni, side pocket. Okay. Lepas tu dia ada dia punya tag lah, Ulanzi kat sini, kat dalam ni, tak nampak. Betul lah ada tag. Ni tag yang putih ni. Yang ni dia punya ni lah. Apa ni, QC. Okay, lepas tu dia ada ni lah. Kompartmen ni untuk korang letak barang-barang kecil kat sini. So ni lagi luas lah, puas hati. Okay, kalau yang ni tadi, yang kecil ni dia ada 2 kompartmen jugalah kat tepi ni. Okay. Dan ini tempat letak barang. Macam aku tak muat. Dengan drone lagi, dengan power bank lagi kan aku nak letak. So aku tukar yang besar. Okay. Yang besar lagi pada yang sekarang ni. So ni dia, memang nice lah. Bag ni memang nice. Material dia memang nice lah, tahan lasak. Okay. Lepas tu dia apa ni, sekejap aku tengok dia punya ni. Okay, dia anti-scratch, waterproof. Dia boleh kena air lah kan kat luar ni. Dia 600D waterproof. Korang boleh tengok dekat dia punya apa ciri-ciri dekat kedai tu, dekat retail. So saiz untuk yang besar ni macam ni saiz dia. Okay. 43 kat bawah ni dia punya tu, dia punya lebar bag tu adalah dalam 43 cm. 43.5. Lepas tu tepi ni lebar dia, lebar sisi dia 27.5. Lepas tu dia punya tinggi tu 21 cm. Okay. So harga dia RM99. Dekat Shopee lah aku beli. Kalau dekat TikTok aku tak tahu berapa. Okay. So kalau korang cari bag yang ni, sama ada yang kecil ataupun yang besar, korang boleh tengok dekat bag kat bawah. Okay. So siapa yang memang ada gadget kamera, ada power bank, ada power station yang kecil kan, korang boleh sumbat lah dekat bag yang macam ni. Tahan lasak, senang nak bawa mana-mana kan, macam-macam boleh bawa nampak. Kalau macam fotografer, lepas tu content creator, sesuai lah bag macam ni, bawa gadget-gadget korang. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.